Okey, sahabat semua, untuk video yang seterusnya kan, ini sambungan daripada video yang first tadi yang Simon angkat kan. Alright, inilah satu bubu, boleh nampak tak? Dapat banyak ni, memang banyak ni. Okey, lepas ni saya nak tengok satu bubu lagi. Okey, mari kita saksikan. Aduh, saya tak nak tinggal ni sebab saya ada satu bekas saja. Saya nak pergi masuk hutan kejap. Okey, kita pergi dekat bubu yang seterusnya. Saya ada 2 bubu je. Lama mana jalan itu? Dah lupa dah. Oh, ni dia. Okey, jom. Alright. Macam ni lah. Buat kerja sorang-sorang. Dalam ni. Okey, untuk pengetahuan sahabat semua, ni jalan. Saya pergi ke kebun dulu dah. Dah lama tak pergi sini kan. Tu yang rindu sangat ni. Tu yang saya tahan bubu kat sini. Sebab lama dah tak pergi kat sini dah. Tapi tak sia-sia. Dapat hasil ni. Okey. Alright. Sekejap ya. Sekejap lagi kita sampai tempat tu. Mana tempat itu? Okey, ada. Itu. Bunyi burung ni. Biasa kalau ada bunyi burung macam ni mesti ada benda. Tak apalah, saya dah terlajak buat konten ni kan. Biarlah. Okey, tu dia. Nampak tak? Okey, yang ni saya tinggal kat sini dulu. Kita tinggalkan kejap. Ikat elok-elok ni. Payah buat kerja seorang. Okey, kau duduk diam-diam itu. Kejap. Okey. Kita pergi ke bubu yang seterusnya. Okey. Harap ada lah rezeki. Siap, kita angkat. Aduh. Ada getak ni, senyap ni. Apa benda tu? Ikan ke? Oh, ikan keli. Bukan apa. Sebab Simon pernah dapat ular. Terkejut lah. Terus saya merendam dia buang kan. Tunggu dia hampir mati dulu. Okey lah, boleh lah ni. Tambah yang satu tu tadi kan. Sekejap, kita buka dulu. Aduh, susah betul lah. Itulah saya cakap, buat kerja seorang-seorang ni, nak ambil gambar memang susah. Jatuh pula telefon nanti. Masal. Seekor-ekor je. Seekor je, boleh lah.
Kenapa ni? Sebab lama saya dah biarkan. Kadang dia pandai keluar balik. Biasanya macam tu lah. Seekor je. Boleh lah. Okay guys, dapat seekor je. Alright. Thank you. Boleh lah, ada rezeki kan. Tambah yang ni. Alright, terima kasih semua. Okay, jangan lupa supaya apa ni channel saya ni berkembang kan. Okay. Alright, terima kasih semua.